Gogok. Apa ni? Goyang ni Dia ada dua tau. Apa dia? Dua. Apa? Bunyi gogok ni dia ada dua. Satu gogok kereta api. Satu lagi gogok sedap. Gogok yang mana? Dia lahir tu, masa dia lahir tu dengan memory card sekali sebab. Kopi Tebu. Kopi Tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Zuki Muhammad Channel. Dalam Kopi Tebu. Mantap. Kau tahu tak guest kita hari ni siapa? 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 Tak tahu. Oh, yang ni memang aku ambil yang memang kenal lah. Kenal terus lah. Memang kenal. Dia close friend ke apa? Ke memang Aku suka ambil yang aku je kenal. Oh, maksudnya dia dalam close friend kau ada lah? Ada. Oh. Memang close friend aku. Tapi apa yang special dia ni seorang director. Director program-program TV. So dia banyak syuting kat luar negara untuk travelog. So dia banyak pergi luar negara untuk syuting. Jadi benda-benda macam tu kita nak tahu kan dia punya syuting. Syuting kat luar negara ni macam mana. Kalau orang pergi travel luar negara kita dah tahu lah. Ya betul. Yang ni nak syuting kat luar negara. Oh, syuting. Kira nak kupas dan tarik. Tak payah nak kupas sangat kau. Bukan Formal gila. Kupas tak payah nak kupas. Tak payah. Kita tak ada kupas-kupas dia. So kita jemput Hendra Mojorel. Yeah. Water power. Good morning. Dia kan good morning oh. Good morning. Dah payah phone kau di sini dah. Handphone kau ada sini ya? Oh. Awal lalu lah. Sampai. Mau ngembak? Ni tapoe nafas dia. Oh. Dia mesti kena balut sikit. Oh. Okay. Ada isi tak? Balut? Tak ada gila. Kita nak main dia gitu. Dia ingat balut ada isi. Kalau di sini spek hitam dah. Tengok ni lah. Ni Mamat. Tu Daus. Ni Nia. Dah ya kenal ni. Ni kenal lah. Kenal. Ni Mamat God Nia. Chill. Ni Nia. Ni Mamat God Chill. Dah cakap tadi kot. 3 kali. Masuk ni kali kelima lah. Saya kali Kelima. So kita orang nak tahu lah pasal story-story kau kan. Kau kan selalu buat syuting kat luar negara tak? Kan? Okey. Cerita? Tanyalah. Tanyalah. Elok kita berbantah. Dia kerja apa? Dia kerja apa? Dah kata director. Yalah untuk company apa? Untuk company apa? Company dia. Dia banyak orang outsource dia. Dia ni memang aku kenal. So dia tak ada terikat siapa. Banyak orang. Asal. Dia ni banyak orang ambil outsource. Ada projek ni kita panggil director siapa? Director siapa? Tak. Yang tu lah, dia power. Tambahi. Bukan. Udah nak order air dulu. Boleh udah air? Oh, dah air. Boleh udah air. Air ni ada? Semua ada. Ada ais tak? Ada? Ada ais lah? Ada. Tu ada ais. Yang kalau air gini, air gini. Air apa? Air apa ni? Sasi. Lambu. Nak buka. Aiskrim soda. Boleh. Soda. Air sok. Aiskrim soda. Soda, bijak. Air ni lah. Air sok apa? Air sok. Nak buka? Nak buka? Buka. Tak payah ketuk pakai Bukan. Ni cara dia buka dia macam ni ya. Oh, gila lah. Gila, kau nak bagi orang tu? Tak, mau pakai braces. Kau nak bagi orang minum ke? Kau nak pakai braces bodoh. Dah tepok ke braces? Weh, boleh? Boleh. Tu orang lama. Gila lah. Orang lama. Kau jumpa mana ni? Kan kau nak yang baru. Aku tak tambah dia tak gigi lekat kau dah. Tak ada. Bagi letak ais. Bagi dia letak ais. Lap sikit. Air kosong. Air kosong. Kau air apa, Mat? Aiskrim soda. Aiskrim soda tak? Mu nak aku buka dah. Air kopi. Kopi. Tak boleh air kopi. Nak buka kan tak? Dah pakai kuaci tadi. Melekat kat situ kan. Bagi tom yum. Mi sedap. Dah kita order makan dulu. Sembang nak panjang. Ada makan? Ada. Cukup goreng. Kedai Indomie goreng. Indomie. Ni. Indomie goreng. Telur mata 2, tapi
kuning tu terbalik sekejap. Oh, sekejap tu. Kenapa nak kena terbalik sekejap? Dia tolong kena goreng kan. Kenapa nak kena terbalik sekejap? Biar Terbalik terbalik. Bawa kuning tu masuk sikit. Oh, okey. Indomie yang satu lagi ya. Kira dua lah Indomie. Order dulu. Aku punya pot mana? Aduh, Indomie Ada yang kat satu. Ni yang bagi ni spicy ke? Bagi lah spicy satu. Payah spicy lah, nak biasa je. Ada kan? Ada. Ha. Habis. Ada Nia? Ada eh? Baik Nia, terima kasih Nia. Boleh tepukan kepada Nia. Baik. Nia ni banyak peminat tau. Ya, makin dikenali ya. Dah biasa muka gini kalau masak sedap kan. Begini Ayu Sisa Ayu macam tu. Dah sedap apa? Sedap kita. Apa projek kau first kau shooting dekat luar negara? Dan macam mana perasaan kau Luar dapat negara luar negara first. first. Uish, luar negara first kan. Sekejap. Tanya lah, dah lama ke? Mudah lahir lagi. Mudah saya. Kau tak lahir lagi Mat. Mudah lahir lagi. Sungguh. Dia kecil-kecil dah pegang kamera. Dia lahir tu, masa dia lahir tu dengan memory card sekali sebab. Dah lahir tu tape tu. Ada tape sebelah. Begitu. Macam mana kau dapat first job pergi shooting luar negara? Dan kau macam mana perasaan kau dapat dapat job Aku pun tak ingat first job luar negara aku benda. Aku tak ingat dah. Aku pun level dah ingat Tapi Lama dah tu. Kalau kau ingat sebab kau travel lama. Kadang-kadang ada job kita keluar tapi 3 hari balik dah. Tapi awak lama best sikit. Lama berapa bulan? Sebulan. Bulan. Shoot sebulan. Shooting kat luar negara sebulan. Duduk di satu tempat tu sebulan. Shoot. Shoot. Cerita lah. Kayaknya Dan ada macam dalam sebulan tu kau pergi ke banyak negara. tak. Satu negara tu je. Tu negara. Station kat situ je. Sampai habis. Sampai habis. 30 hari. Kat mana? Sampai habis visa lah. Oh gitu, sampai habis visa. Dekat mana? Kau jangan tanya aku dah, tanya dah dia. Kau tahu. Dia tanya. Dia tanya aku. Kat mana? Kat mana bang? Tak ke? Apa guest ni ya? Sila. Tanya dia lah. Muka hampir nak sama. Okay, job tu aku shoot dekat Istanbul. Istanbul kau datang? Aku duduk kat Istanbul je. Ya. Duduk kat Istanbul je sebulan. Istanbul kau datang? Punyalah sebulan aku duduk tu, aku landing bunga tulip tu. Dia bunga tulip, bunga tulip tu. Dia macam bandar dia ni dia memang banyak tanam bunga tulip tu. Sepanjang jalan ada. Okay. Tulis. So, bunga tu puncup tau. So, along the way, seminggu, 2 minggu, bunga tu makin kembang. Bila aku nak balik, bunga tu mati pun tu. Gitu. Sampai bunga So, aku mati. boleh tengok daripada bunga tu puncup, kembang, penuh lawa gila. Sampai mati. Mati. Nak balik ni mati tau. Kau tahu tak bunga tulip apa? Bunga tulis tu. Dia tak tahu. Dia bunga tayar dia tahu. Bunga tulis tu yang Bunga warna Michelin putih. ada, bunga Michelin. Bunga warna putih tu Bukan. Bunga tulip. Warna-warni. Warna-warni. Oh, warna-warni. Ada warna-warna kan. Oh, yang ni yang macam bunga kertas Yang kuaci tu. Bukan. Dia bunga Itu besar bunga sikit. matahari. Bunga Baca matahari. Google lah. Alah yang orang selalu buat isap tu. Oh, lotus. Bukan. Tu bukan bang. Kan gila. Bukan. Oh, bunga tulip yang selalu orang ni. Betul. Ya tu betul. Betul. So sebulan kau kat sana? Sebulan. Gini lah level dia. Kalau aku jalan selepas 2-3 minggu bila aku jalan orang kapal tu dia weh gitu. Dia kenal kau. Dia kenal. Dia dah kenal. Tapi tak boleh cakap. Dia ni dia bodoh English. Oh, cuma dia kalau jumpa Pok Ya. Hai. Dia gitu. Malaysia. Dia memang Malaysia. Malaysia. Oh. Malaysia. Itu dekat Turki. Turki. Ada lagi negara-negara lain. Banyak. Negara paling mencabar lah nak shoot kan. Uish. Macam ni lah. Aku ada satu job Haramain Backpackers. Oh dekat Astro tu. Haramain Backpackers. Di Astro Yang Oasis. Makdan tu. Makdan dengan Oh, Piang Makdan ni. tu. Makdan Mak Saleh tu kan? Yang Makdan tu. Bukan. Oh, Makdan Terengganu tu. Makdan tengah tu. Dia yang naikkan Makdan tu. Oh, ya. So, program tu kita pergi umrah ikut jalan darat. Pergi umrah ikut jalan darat. Ikut jalan darat. Kau pernah pergi umrah ikut jalan darat lah? Ikut jalan darat. Travel lah. So, tu kata. Kalau orang tanya, "Mu pernah pergi ni?" Aku dah travel separuh bumi. Ya, gitu betul lah. Separuh bumi memang gitu. Ikut jalan darat sampai sana. Sampai Saudi. Dan kau travel tanpa kos duit kau sendiri. Dan dapat payment lagi. Oh, sedap. Sedap. Sudah oh. Orang pakai duit kan nak travel kan. Dia travel tak pakai duit dapat duit. Dan aku kenal dia masa aku syuting kat Mekah. Tahun 2017. Itu selepas dah tu. Kau shoot kat Mekah? Ha, Kau shoot apa? Aku pernah syuting kat Mekah. Aku drama Arab lah. Betul.
Saya cakap sikit. Ini masalah dia ni kan. Kalau orang tak tahu pasal hidup dia, habis dia kencing orang. Tak betul. Dia pandai. director lah ni. Dia Betul. director. Dia director. Itulah first job aku hire Zuki. Job apa ni? Syuting kat luar negara. Dia Tak payah belagak, aku tanya betul-betul. Kau pernah ke syuting kat luar negara? Tak pernah. Tak pernah. dia heroin Arab. Aku syuting kat sana berapa? Kita buat berapa? 57 kapsul kan? 50 kapsul. Jadi unta. Lebih kurang. Apa nama cerita dia Drama. ada? Drama ada. Kita semua pemain-pemain Arab saja. Alam Bukan Habad. saya seorang aja Melayu. Alam Saya Habad. cakap Arab ah kau. Itu sabar je. Sabar. Sabar. Daripada situ aku kenal dia. Drama Arab. Itulah. dekat- Araman Backpackers dua best. Itu pergi negara-negara mana? Daripada Malaysia. Okay, Malaysia first naik flight dulu pergi ke Beijing. Kita start di Beijing lah. Daripada start Kita start di Beijing. Kenapa tak start dalam Malaysia? Asal tak start Malaysia? Yelah Malaysia lah KL lah. Tak, maksudnya start perjalanan tu daripada KL terus. Kenapa kena daripada Beijing? Sebabnya program tu nama dia Haramain Backpackers Trans-Siberian. Trans-Siberian. Maksudnya? Maksud dia? Trans-Siberian tu adalah kereta api yang terpanjang yang sambung China, Mongolia, Rusia. Oh, tahu. Faham tak? Oh, tahu. So program tu Trans-Siberian. So kita start Trans-Siberian lah. Trans-Siberian tu start dia dekat Beijing. Faham. So sebab tu kita ke Beijing terus, kita tak lalu lah Thailand kan, tak lalu lah. Tapi kalau kau dapat start daripada KL, Lagi cun lah. Start naik LRT kan, mesti. Dah jadi naik KL. Itu cerita aku. Oh ya. Cerita dia naik KL. Faham? So daripada dia naik LRT tu orang dah macam, "Weh, dia pergi mana sial?" Dia pergi umrah ni. LRT lah. Oh, mesti macam tak percaya. Dia naik LRT pergi umrah kan. So daripada Beijing tu, macam mana beli tiket? Siapa yang uruskan semua benda tu? Production manager lah. Ada PM lah. PM yang arrange lah. Beli tiket siap-siap. Visa, dok visa, apply semua siap-siap gitu lah. Standard lah. So, Beijing tu lah start kereta api dia. Dan sebenarnya, kereta api tu, awak aku miss. Terlepas. Sebab kena scam dengan taksi. Kena scam dengan taksi. Scam dengan taksi. Lepas tu? Miss. Sepatutnya macam hotel, pergi stesen. Kalau kita sini benda, Cash Central lah. Cash Central. Lagi Cash Central tu, 15 minit apa dah. Taksi tu tak tahu bawa jalan mana, jauh gila, pusing, setengah jam lebih pun sampai. So pakai air balik. Bukan nak sampai ke Kerim. Takkan sampai KL balik. Dah pusing-pusing KL balik. Tak jadi syuting. Tak jadi. Dah, okay, saya serap. Lepas aku. Berlari kan, turun taksi, berlari sampai tengok lalu. Jalan tau. Tapi jalan tau. Betul? Mahal. Tiket berapa orang? Aku driver tu menang 7 orang kau. Satu orang? Aku tak sure harga dia berapa, tapi ribu lah. Sepala ribu lah. Dia beli tiket tu terus, okay macam saya nak beli tiket pergi ke Mekah, macam tu? Tak. Ke tak? Habis? Sebab dia sampai St. Petersburg, tapi aku sampai Moskow. Sampai mana? St. Petersburg. Saint Tak silap aku dia sampai St. Rusia. Petersburg. Rusia. Oh, daripada situ Ke Moskow lah, ke Moskow. Aku pergi Moskow. Train tu sampai ke Sampai Rusia. sana. Ya. Bapak jauh. Memang weh. berapa ribu kilometer, memang jauh gila. Siapa yang buat train tu? Tak tahu. Itu aku tak tahu lah. Tak silap aku kalau mu straight travel daripada Beijing pergi ke Moskow 7 hari kot. 7 hari. Rasanya lah, kalau straight. Tak berhenti. Tak berhenti. Tapi kau berhenti. Aku berhenti Mongolia, Ulaanbaatar. Aku berhenti dekat Irkutsk, Rusia. Aku berhenti dekat Kazan. Aku berhenti kat Moskow. Itu pit stop aku tu. Sebaik tak sampai sini tadi. Kerinci. Okey, so hari perjalanan pertama adalah destinasi dia daripada Beijing. daripada Beijing Ke Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. So macam mana perjalanan tu? Engkau syuting. Horror bodoh. Horror. Ni saya pergi Mekah ke cerita hantu ni? Kau salah naik train ni. Horror Naik kita tu. dekat Funfair naik satu. Pusing-pusing tu. Paranormal ke apa? Mu duduk dalam train. Gogok. Goyang je kan? Dia ada dua. Apa dia? Dua. Bunyi gogok ni dia ada dua. Satu gogok kereta api. Satu lagi gogok sedap. Gogok yang mana? Gogok kereta api lah. Gogok kereta api okey. Oh, bergoncang. Bergoncang. Tapi doa first 2 hari tu budak rasa lagi. Okey. Dia ke hari ke depan tu tau. Stres sama duduk. Dia bosan ke? Stres sebab bunyi goncang. Ya, dengan goncang Oh, tu. ya. Mabuk train lah. Bukan. Kau Dia tak tahu mabuk. bila ada satu bunyi statik ni, dia jadi stres tau. Benda tu duduk berhenti bunyi. Gogok. Jadi stres lah. Ya. Di langkau tu duduk. Duduk. Gogok yang ready Tadi berapa hari ni? 7 hari lah? 7 hari. 7 hari bunyi gogok. Bukan 7 hari.
Aku rasa 3, 4, 5, 6, 7. Aku rasa lebih kurang itu lah, seminggu lah sebenarnya. Seminggu bunyi gogok. Seminggu lah, tapi tak straight. Gogok. Paling lama dalam train aku rasa 4 hari kot. Uish, 4 hari pun pisang. Paling lama tu 4 hari. Duk gogok. Itu level benda. Itu level benda. Kan, kalau setakat 2 hari okey lagi. Tapi kalau dah masuk 3 hari, 4 hari tu, dia mula-mula macam main daun lah. Kan, layan movie lah. Masuk hari ketiga tu, Dah terlepu lah. tak tegur dah. Tak tegur kan? Stres bodoh, memang tak tegur mu apa lagi lah. Tak tegur kan? Semua orang tak tegur, semua orang bad mood tau. Dia lepas bunyi kejadian bunyi gogok tu ke apa? Bukan, dia sebab punya... Tak, dia macam duduk dalam tu. dia macam tak ada berhenti kejap ke? Berhenti turun ke? Ada. Dia macam, contohlah, kalau kata 2 hari punya trip tu tau. Ada lah kat kita, dia berhenti 1-2 stesen. Ada. Tak payah kot main rambut orang. 1-2 session berhenti berapa lama? Sejam tu, sejam. Lebih kurang. Lepas betul-betul urat. Boleh lah turun, beli Maggi, ada mocik-mocik jual kat stesen. Mudah lagi keluar, mau duduk kat stesen tu Dalam je lah. session tu je lah. Stesen tu lah. Faham. So, ada lah mocik-mocik jual, boleh lah beli makanan. Dalam train tak ada jual? Sebab benda, kita bawa makanan Malaysia. Kita bawa Brahim lah, benda Maggi Incap lah. Ada lah, sambal-sambal, benda serunding bawa. Tapi masuk hari ke-5 ke atas, dah boleh telang dah. Dah boleh telang dah. Dah lalu dah. Kan? Makanan itu jadi bau pelik tau. Jadi macam, dah lagi lah. Nak kena normal food tau. Nak kena makan yang benda fresh. Kan tak? Tak boleh dah benda yang ready pack tak boleh. Bau dia pun tak lagi tau. Dia daripada Gerabak tu boleh pergi ke gerabak-gerabak lain lah. Boleh. So boleh pergi Macam dia train tu tau. Dia ada yang macam asrama tau. Ni macam ramai double deck, lepas tu penuh macam gitu je, open je. Oh, train tu ni boleh tidur lah? Katil lah. Dah 4 hari takkan tak tidur. Tu kau takkan duduk dalam 4 kursi. hari dia tak nak tidur atas kursi gitu. Ada Kalau katil tu lah. yang jenis berdiri tu. Tak ada tempat duduk. Itu kau nak pergi KL Central dia lagi tu. Duduk atas kursi, paling sengit kan. Oi, Duduk lah. betul. Ada katil. Baring lah. Ada katil. So, ada hok murah, dia gitu lah, dia ramai-ramai, open. Aku tak ambil hok murah sekali, aku ambil tengah sikit. Dia sebilik 4 orang. Oh, dia ada bilik lah. Dia bilik, dia double deck. Oh, Aku pernah tengok train-train tu dalam video. Tapi Lepas tu dia ada first class pula, 2 katil. Cerita Harry Potter. bukan, aku search video tu. siapa? Dalam video. Dia cari bilik lah. Lepas tu ada couple. Bukan dekat situ. Tu bukan. Tu bukan. Tu JAV. Tu JAV. Oh, website tu. Tu bukan. Tu Bukan, site lain tu. bukan. Tu site lain tu. Salah. Mengaru. Itu site lain. Movie on VPN apa semua. Tapi kat sana tak on VPN lah. Ada tak? Macam mana internet? Kalau kita api tu, macam mana internet? Betul juga internet. Tak ada. Tak ada internet lah. Tak ada. Nak scroll tak boleh lah. Itu pisang. Habis apa je entertainment dalam tu? Aktivitinya apa je? Gogok tu. Gogok. Jadi aku rasa siap boleh kira. Okey, berapa gogok yang ni? Yang ni berapa gogok? Apa Lepas tu entertainment? okey, mu nak makan. Dia ada kafe. Okey. Ada gerabak yang dia restoran lah. Oh, restoran. Ada. Lepas tu kita boleh naik, dia bagi kupon. Ada free meal lah. Ni sehari boleh rasa free meal kot banyak. Tapi dalam bentuk kupon lah. Lepas tu, tapi aku apa dah? Pergilah makan. Okey sebab dia mana? Babi mahal kata. Tak ada babi dalam train. Mana? Mesti je serve daging ke, ikan ke, ayam ke. Bahang je lah. Halal lah. Dok halal aku rasa. Kan? Tapi at least menu-menu je gitu. Aku ada nasi goreng je bahang kan. So bila pergi tu, aku order lah. Oh ada menu dia macam mi, kita panggil dia mi kungfu lah lebih kurang. Kan? Macam berkuah. Mi yang ada berkuah. Macam lakna. Berkuah putih gitu lah. So aku nak makan aku ada. Aku dia 50-50 lah macam dia dok ya. Aku tanya orang sebelah. Menendang. Ada babi. Babi ada. Sebab dia macam ada sebab dia confuse sebab mana? Sebab ada cebih-cebih gitu atas tu. Ada daging atas tu. Ada something daging Bacon lah, lah. bacon. Ada Bukan something. bacon dia. Ni sayur, ada sawi dia. Ada macam bentuk daging sikit kan. So tu confuse je. Ini benda lah. Ayam ke benda lah. Tanya belum babi. Tu aku apa nak apa? Aku ambil garfu kan. Aku kuih-kuih tepi. Kita makan sayur lah. So, memang kepala tekok lari tu. Habis makan tak? Dok lah gila pun.
Kuih makan Kau nampak tak, sayur, Miss? babi tepi. Kau makan tak? Pada aku dah bercampur ni. Dok, lagi mu stress. Sebab mana? Dah mudah lalu dah nak makan makanan berborok. Restoran pula ada babi. Faham tak? Lepas tu, kalau kita berhenti, dekat kan kata dia ada session dia berhenti kan, dia berhenti session tak. Memang ada makcik-makcik jual. Tak? Aku kan mana? Nak jom kita tengok. Oh, dia beli. Ada mesti ada kan. Bukan babi ni kan. Mesti ada ni lah, confirm lah. Kali ada makcik jual macam cakui kan. Macam cakui. Cakui tu tepung kot okey lah kan. Takkan nak goreng dengan minyak babi, mesti je goreng dengan minyak biasa je kan. Takut babi yang goreng. Dia cakap dengan makcik ni. Makcik Cina lah. Dah makcik Rusia. Oh, ni dah sampai Rusia. Ni dah sampai makcik Rusia. dekat Rusia. Dah masuk Rusia. Sejuk lah. Masa aku pergi tu dia sejuk nak ke panas. Tapi sejuk lah. Sejuk dia berapa? Ni semalam dia sejuk lah. Sejuk aku masa tu Negatif lah, sampai negatif lah. Tak. Bukan kita tak gitar negatif lah. Tapi tempat-tempat aku pergi tu kalau dia tengah sejuk, dia boleh pergi negatif 30 lebih. Ush. Yelah Rusia kot. Tu sejuk train pun sejuk tu. Sejuk. Train gigil tu. Tu kan gogok tu. Contoh dekat Gogok. Dah sejuk kan. Gogok. Baik tak bagi dia sejuk. Betul lah. Nampak kan? So itu adalah cakui tadi. Cakui jadi. Cakap. Abang tak fokus ni. Cakui yang babi tu. lah. Panjang, roti panjang gitu. Okay. Kita makan lah, dak kau gigit babi daging baru dalam ada daging. Ada daging tak? Cakui pun ada daging dah. Dengan? So daging tu kau tahu tak daging apa? Tak tahu aku ludah balik lah. Tapi ni, kalau dalam situasi macam tu, macam mana lagi? End up dah ada makanan aku lah. Yang kalau aku berhenti aku beli tak ada. Telur rebus lah. Macam dia jual telur rebus, beli telur rebus. Dalam telur pun ada daging. Suwi pun tu. Nak makan-makan ada daging. Aduh. Tapi kalau dalam situasi macam tu, tapi kalau dia ada pilihan lagi, dia ada lagi makanan-makanan Sebab halal kita kan. kita dok keluar. Kalau keluar boleh lagi cari sejik. Kat sejik kan ada banyak kedai halal lah. Kedai Arab lah, kedai benda Pakistan. Tapi ni kan sebab kita dalam train. Macam situasi macam mana? Dia masih ada pilihan yang ada makanan-makanan yang dia bawa tadi tu. Cumanya di sekarang ni dia nak tukar selera. So maknanya terpaksa kau kena makan kau punya jugalah. Macam tu lah. Okey, contoh kita ada buat Maggi kan. Maggi pun duk lalu lah. Maggi kita duk lalu. So dia kena bila berhenti kat stesen tau. Aku pergi tengok kat kira-kira kan. Ada jual Maggi Rusia. Kan? Babi ke? Tak. Sebab aku tengok okey dia ada ayam, cendawan, satu lagi sayur gitu lah. So okey lah, brand ni tak ada babi lah kan. So aku pun beli lah. So aku convince yang ni pakai tu. Aku termasuk memang sedap lah, memang sedap. Sedap dari Maggi kita ni. So sedap tu, tak ada babi, okey makan. So aku beli sikit try kan. Next dia berhenti, aku pergi beli pula. Bila aku nak pergi pula, ada perisa keempat babi pun tu. Ada perisa babi. Tak ada apa lah. Kayaknya stesen tadi dah nak stop. Dia tak ada stok yang babi. Aku baru happy macam okey jumpa dah Maggi sedap Rusia. Mata aku. Lepas tu makanan tu. Dah yang dia nak makan aku lah. Tak ada babi kok. Tapi kau dah makan lah. Aku makan dah hari yang stok aku beli. Dia sama macam dekat Thailand. Aku pernah kena macam tu. Aku beli burger kat 7E tu. Dia jual burger. Burger famous tu. Burger. So beli burger, lepas tu kita panaskan, lepas tu kita makan kan. So beli, rupanya aku dah panaskan tapi belum makan. Faham tak? Aku dah buka, aku dah panaskan microwave. Masa nak makan tu aku tengok situ. Burger orang. Babi sial. Memang gambar babi. Ya, Dia aku bukan Maggi tu ingredient ada gambar babi. babi. Kau dah makan lah? Belum makan. Tapi hampir. Tapi aku dah sentuh lah roti dia pun semua kan. Sebab aku cakap, panas ni. Aku tengok, babi. Lepas tu aku tengok balik, rupanya memang ada yang ikan punya, lembu punya, babi punya. Yang aku giam gitu dengan babi. Lepas tu makan tak? Aku makan lah gila, takkan aku dah tahu babi aku makan. Buang lah. Mun dalam train nak mandi tak boleh. Tak ada shower. Tak ada shower. Habis macam mana? Nak basuh berak, tak ada pipe. Apa tu? Habis macam mana? Ikut tingkap train lah. Angin kuat. Dia dah Ketika ulu juga. angin kuat. Suruh driver pasang wiper. Air tu set. Tak, orang daripada tepi baca buku tengok. Baru nak keluar. Kalau aku keluar dengan Daus, aku akan cakap Daus, kau pergi bilik depan stand by siram air. Aku kat tingkat yang Daus siram. Oh, tak. Okey, kau mendengar itu mu stres tak ni? Stres tu. Basuh berak payah. Payah. Ni basuh berak tu kan ni biasa bawa botol media kecek je. Gupal tisu yang banyak lah 5 6 7 lah.
Buat basuh. Calik, buang sampai lah tak pot air je. Gitu. Betul air tu buat minum. Go. Tapi ini baru dekat Rusia, dah macam-macam kesusahan dia. Ya. Ini pun kat Rusia betul? Rusia. Payah juga kan Itu baru dalam kat cerita negara dalam train tu je. orang. Baru dalam train. Train tu. Trans-Siberian tu. Tapi kalau ada peluang, bijak pergi. Best lah. Train dia mewah lah. Ni zaman tahun bila ni? Tahun 2000 apa? Jangan tanya tahun dah, aku tak ingat tu. Mungkin sekarang dah lain lah. Mungkin dah upgrade ke tak lah. Diorang jenis basuh berak kan tak pakai air kan. Mungkin ada tandas Sebab tu dekat buat. sana kan sejuk, negatif. Ya, Dia ya. orang kaut ais tau. Kaut ais Sejuk pun. Bijo. menyesal pula tak order. Oh, order kau tak order Ni Maggi apa? Maggi spicy tak? Barang jadi lah ni lah. Spicy dah. Ini spicy. Ini daun punya. Oh. ni aku ada guna ni tau. Benda. Nampak air masak tapi aku titik zero sweet ni dia jadi air sasi. Patut kau buat masa dia naik train tu. Wah, patut kau kena bawa benda ni. Kau patut kau bawa ni. Ya. Muka kena bawa tu. Banyak perasa. Banyak rasa. Patut kau kena bawa ya. Muka tanya dulu hari Flavor tu. benda bubur. Aku pun sarsi. Sarsi. Siapa nak dapatkan aku letak link dekat description Soft sale lah. ni oi sedap. Rasa. Oh, Sedap. macam sasi kapung lah. Macam sasi kampung lah. Sasi kapung kan? Dah. Kan? Sedap. Makan. Itu baru dekat dalam train. Perjalanan jauh lagi, Mat. Jauh. Tak, ni baru dekat Rusia. Dah apa ni gini. Ala-ala kita cerita pasal basuh berok dia. Aku Tak, nak aku rasa Tak payah. masa begok kau boleh skip sikit lah. aku nak cerita Baik. sistem pemberakan. Tak payah kau potong Maggi tu. Tak payah. Tak payah. Dia memang sedut potong Maggi je. Okey, sistem pemberakan tadi. Bukan dua telur. Tak cukup. Tak cukup telur. Kalau habis hari. Kedua Kau ni? Sudu tak? Ada dulu. Sudu tak ada. Oh. Tu tak basuh pun tu. Tak ada. Tak buat kacau tadi tu. Oh. Okey, ajar cili sikit lagi. Nak satu. Nak. Sudu and garpu. Dalam train, diorang makan pedas tak? Makan pedas. Ada geng-geng Dalam Rusia. train makan pedas. Tak, geng-geng Rusia ni geng-geng. Awak ni mana makan pedas? Aduh ah. Tak, orang Rusia okey lah. Baik ke, dia orang resis ke. Orang Rusia. Orang Rusia kurang ajar. Oh, dia tak resis tapi kurang ajar. Kurang ajar macam mana tu? Macam mana Dia korang? ajar, kalau nak kata resis, bukan resis, tapi dia kurang ajar. Kurang ajar Macam mana? Macam Ha? mana? Korang ajar macam mana? Okey, contoh dekat Moskow, aku check in hotel lah. Bukan hotel besar pun, hotel 2 star gitu lah. Macam Oyo lah. Macam Oyo lah, gitu lah. So, kita kan dah travel jauh tau. So, banyak baju kotor nak basuh kan. So, dia kata ada laundry belakang. Kita pergi lah, kita pergi lah. Pergi kat laundry adalah mocik seorang tengah basuh kering baju kita. So, kita pergi tu, kita ingat macam nak basuh kan? Nak cakap English dia tak faham. So, macam Dobby. Kita gitu je lah kan. Kita senyum je kan. Betul tak dia balas kan? Dia tengking tu. Dia kata apa? Dia kata apa? Dia punya tengking tu. Bukan macam tu bodoh. Itu punya anjing. Rusia kan bunyi kahak sikit. Kuak 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 gitu. Bukan. Itu dah macam pingu lah. Itu macam pingu. Itu lain lah tu. Banyak tengok dokumentari bodoh. Dokumentari binatang tu saya tengok. Dia tu gelak-gelak je lah, tahan-tahan pula. Okey, betul. Dia tengking macam mana? Dia tengah Okey, dia punya tengking tu aku tengking dalam bahasa Jauh Melayu sikit, bagi lah. ni. Tak tahu tengking dia tapi contohnya gini lah. Kau bodoh ke? Kau tak nampak ni Aku banyak lagi baju nak basuh ni. Ni apa? Dia banyak lagi tu ni lah apa ni lah. Kau bodoh sial lah ni gitu. Tengking memang tengking. Dok krik-krik. Aku ni dah lah customer hotel tu dua orang. Aku pergi ambil masa tu. Tak basuh baju. Tak basuh lah. Dah kena maki bodoh nak basuh pergi. Kau dengar Piamin tu? Kau faham tak? Padahal dia tu macam staff hotel kan. Tengking tu customer. Okay, so aku macam okay dapat mungkin makcik tu baik mood tau. Sebab kita pun macam tu first hotel kita siapa Moskow kita pergi tidur situ lah. Okay, tak apalah. Okay lagi. Lepas tu dekat kafe ada kedai makan lah tepi ni. Pun sama kok. Kena maki yang ada lelaki dalam tu. Aku tahu dia maki, dia marah tak. So macam apa pelik kan dia Masa orang dia ni. orang tak suka foreigner.
Okey, mu kata gitu aku pun expect tu. Mungkin dia racist kot. Dia tengok kita gini kan. Wow, muka pelik main mana ni. Tak tahu friend Kan? Okey, tak apalah. Sekali tu nak pergi dah, kita kan baru sampai Moskow, dah cerita benda di tempat ni kan. Nak naik train. Macam nak pergi naik train yang underground ni. Train maki pula. So bila kita sampai situ, kan, bila sampai kat stesen tu, stesen tu kan. So aku macam nak tanya, takut kena maki kan. So aku macam, sebab mana? Macam ada kaunter-kaunter tapi tak apa, tutup kaunter. Tapi ada se-kaunter macam informationnya ada buka sah, tapi kaunter-kaunter lain tak ada, semua tutup. Faham? So aku nak pergi tanya, aku tak ada, kayak gini kena maki ni. So relax dulu. So kebetulan ada pocik seorang, blur, pocik Rusia. Dia blur. Pocik ni blur kan. Sama biar dia pergi tanya dulu. Kita tengok dia kena. So bila pocik tu pergi, tanya, pocik tu kena maki bodoh. Pakcik tu kena maki ke? Padahal pocik tu pocik Rusia. Kena maki dengan kaunter tu. Kena tengking. Aku rasa memang style dia orang cakap. Style dia orang memang Style dia orang tengking. Tengking, marah, maki. Memang tak ada adab pun. Oh, Rusia. So daripada pocik tu kena maki, aku dah boleh agak dah. Oh, sini train orang turun, stesen orang turun. Stesen naik berlana bodoh seberang. So kita kena pergi seberang baru boleh beli tiket. Gitu lah. Memang patut nak kena maki. Daripada dia kena maki aku faham dah. Oh, okey. Belum kita kena pergi seberang. Faham. So memang aku rasa memang attitude awak dia gitu. Memang cara cakap Culture dia memang maki. Culture dia maki, kurang ajar. So patutnya kasar. patutnya sebelum dia maki, kau maki dulu. Ya, betul. Weh, kimak, bawa baju ni. Dah kuat gitu. Tapi aku buat dengan muka senyum. Macam ni? Macam ni? Bodoh. Bawa baju ni. Malaysia pula baik-baik. Thank you, Bek Mok. Gitu lah. Sama dah, gitu lah. Memang gerak lah. Kan? Lepas tu dah settle Rusia sampai pergi next stop mana? Next station macam mana? Mudah kan nak lopak. Kita banyak gini. Tadi Banyak boleh nak lagi. cerita. Sabar. Tahu. Dia baru sampai Rusia. Makan. Dia habis lambat tu. Sebab Rusia dia macam nak sejam. Selepas Rusia, kita tu Rusia, Mongolia tak cerita lagi. Mongolia Irkutsk tak tak cerita lagi. Ni dah Kazan tak sampai cerita lagi. umrah, tak sampai lagi. Ini baru first checkpoint. Trip dekat 3 bulan. Baru tu. checkpoint satu. Checkpoint 1. Trip 3 bulan. Trip dia. Orang pergi haji dah balik. Ya. Dia umrah tak sampai lagi. Itu nama dia. Tapi boleh Breastwalk. tapi boleh. Kenapa? Dia nak cakap breastwalk. Breastwalk. Besok orang jalan pakai tetek. Bukan. Tahu, ada puang tahu. Breastwalk. Oh, Breastwalk ah. Breastwalk. Tapi macam Mak Dan, Pio Amin, dia orang boleh komit selama 3 bulan. Bukan, itu Mak Dan lain. Oh, ini dalam train ni ada Mak Dan ni? Ada. Adalah pelakon sebab dia orang pergi syuting. Shooting. Patutnya Mak Dan boleh lah ke depan sikit sebab muka dia kan muka orang luar kan. Dekat Rusia tu muka dia kan muka orang luar. Kenapa dia tak ke depan ni? Kena maki kau. Kena maki. Sama. Okey, apa tu? Aku rasa kenapa kenapa Rusia sebodoh itu perangai dia. Sebab dia orang ni pernah tak dibenarkan beragama. Oh. Apa nama tu Dia kini? pernah ada fasa, tak ingat berapa tahun, rasa lebih 50 tahun. Dia orang tak dibenarkan beragama. Orang yang tak beragama apa nama dia? Etis ke apa? Ni. Ateis. Ateis. Sana memang Etik. banyak animism. Animism. Yang sembah alam. Apa nama dia? Oh, sembah alam. Dia gantung-gantung dia kat tiang. Dia banyak. punya Sembah bentuk, matahari kan. dia punya bentuk tu bukan macam Kristian tapi dia terbalik. Mau lagi. Kan? Bila mu Atau nenis. berpuluh tahun tak mengamalkan agama. Jadi bodoh Kalau ada juga. pun macam amal tak senyap kat rumah, tak tunjuk kan. Gitu lah. Budak jadi hilang jadi adab tak ada. adab tak ada. Adab jadi bodoh lah. Dan benda tu melarat-larat berjangkit sampai sekarang. Sampai satu negara berjangkit. Gitu lah, gini perangai tu tak hilang lah. Apa? Keturunan dia orang memang dah dibesarkan macam tu. Oh. Tapi Tapi aku sampai rasa- sekarang pun lah. Tapi Aku rasa zaman aku rasa sekarang taklah kata semua. Mungkin ada je yang baik. Mungkin ada zaman je tu yang peramah, budak-budak ada pergi sekolah juga. kan. Weh, Kimak bangun semua cikgu kat depan. Macam tu. Jadi kan bangun semua. Weh, bangun. Macam tu lah. Tapi aku rasa sekarang okey dah. Dia orang dah soft lah. Sekarang dah modern. Lepas tu sekarang ni agama Islam dah. Macam lah aku gitu lama sangat. Kau pergi tahun bila? 80 kan? Jauh sangat 80. Aku rasa aku pernah tengok kot kat Astro Mak Dan punya episod tu. Tak adalah lama sangat pun. Aku rasa kalau mau pergi sama. Wujud benda sama. 2000 apa? 2015. Dah ingat aku tahun-tahun. Tapi sebelum PKP lah. No KP lah. Sebelum PKP lah lebih kurang tak? 2-3 Beberapa tahun tahun sebelum PKP kot. Aku rasa sekarang ni okey dah. Dah okey lah. Sebab dia orang dah banyak soft-soft kan. Sebab aku ada baca yang Rusia ni dia punya agama Islam dia dah makin naik. Sekarang lah, sekarang ya.
So aku rasa adab tu semua dia dah kira. Dah Agak- pembetulkan. Islam ni kan penuh dengan adab kan. Okay, lepas tu. Apa dia? Sampai Mongolia. Baru sampai dekat Mongolia. Tadi kan kita nak cerita ni, sistem pemberakan. Oh, tak habis lagi. Sistem pemberakan tadi tu. Ha. Sebab aku dah ambil makan. Okey, cerita. Ya, Cerita. kita pemberakan. Gila ke? Sabar, relax. Sekejap, sabar. Part pemberakan. Pak pemberakan ni. Okey, go. Sebab benda ni horror lagi. Ha. Horror, memang very menyeramkan. Hmm. Aku start dengan China balik lah. Okay. Oh, dia patah balik Dekat ke? stesen kereta api Beijing. Stesen kereta api Beijing, dia ni macam kalau kita kat center lah. Ha. Kalau dok kat center pun stesen lagi besar sini. Ke TMB ni eh. Ah. Contoh gitulah. Kita Tanah Melayu. So memang standard lah, facility mesti comel, lawa kan. Jamban tahu tak kan? Jamban dia macam, okay, bilik satu, bilik dua, pintu. Okay. Tapi pintu toilet tu, rendah gila. Ni kalau aku gitu, lagi. Budak pergi. Aku tegur orang gitu. Rendah, pintu tu rendah. Berak duduk ke berjangkut? Kalau orang di depan tu mana apa? Cangkung lah. Berjangkut ah. Okey, cangkung pula. Dia punya kan tadi macam cubicle dia 1, 2, 3, ada 4 jamban lah contoh. Mu punya jamban tu bukan jamban. Lubang. Longkang tepi rumah. Okey. Macam longkang tepi rumah. Okey. Panjang straight Itu kalau untuk 4 lot tu. Orang So jamban tu apa tak? Jamban longkang tu straight. tak, kalau orang first siram, semua nampak lah tu. Tak boleh siram. Ha? Tak boleh siram. Air dia mengalir je. Bukan tak ada air. Macam mana? Biarkan itu je. Dia just longkang je. So contoh lah, aku berok. Macam anjing ke timus? Bila aku keluar, mu masuk, mu berok atas tahi aku. Semua orang. Cleaner dia akan datang selang beberapa tempoh, tak awal mungkin setengah jam ke apa. Dia akan siram semua. So kepala ikan keli orang tu semua nampak ah. Lah, dia macam longkang tepi rumah. Kalau longkang tepi rumah kayak gitu dia kan. Kamu berok, mu keluar, orang lain masuk berok atas tahi mu. Orang ketiga masuk mungkin dia betul, dia berok tepi sikit aku. Sebab tinggi tu. Dia ni nak berak ni tahi tu dah tinggi. Dia sentuh ke punya ni. Ujung-ujung pangkal tu dia sentuh. Itu dalam train station. Itu dalam train station saja. Dia dalam station. Luar. Lu macam mana? Kau tepi longkang. Gitu lah. Longkang tak? Aku dah awak. Aku dok berani lah. Sepanjang aku dekat China tu, aku rela tahan berok doh, aku berok kat hotel. Ya. Kat hotel Aku mana dok dia pergi tak toilet ada siang. Aku tahan sampailah balik hotel. Oh, kalau macam tu kena bawa pampers lah kalau pergi China. Takkan paper lagi. Tak selesa duduk. Kau dengan berak, lepas tu kau nak duduk. Habis tu daripada kau nak berak atas tahi orang, pilih. Kau pilih lah. Okay. Baik berak atas tahi orang daripada berak Itu kau. itu sistem pemberakan di China. Pemberakan. Okey. Okey. Kita mah Mongolia okey. Mongolia normal. Mongolia normal. Okey, berok jambang semua okey. Orang pun ramah. Baik. Awet comel, kan? Okey. Mongolia okey. Makan okey, sedap. Okey beh lawa, tempat lawa gila. Apa yang tak okey? Apa yang tak okey? Aku tak nampak ada benda yang tak okey kat Mongolia. Semua okey. Oh, semua okey lah. Mongolia very clean, bersih. Bola kena batu lah. dia bersih. Aku pergi dia punya Teralji National Park. Apa benda tu? Apa? Kalau mu tengok benda-benda Mongolia, hok macam dia ada kemah bulat tu. Kemah bulat, kemah orang dulu-dulu, kemah bulat besar. Aku tidur dalam tu lah. Check in lah dekat dia punya taman negara. Lepas tu ada dengan kuda liar banyak. Oi, Macam rumah Red Indian tu. macam tu lah gitu lah. Oh. Tapi yang Mongolia pun ya. So Mongolia so far memang comel. Okey. Orang ramah, senyum, kan? Baik, kan? Okey, makan sedap, okey. Hot tak okey ni China, Beijing dengan Rusia. Kiri kanan dia ni. Aku rasa China tu belah-belah bandar aku rasa okey dah. Sebab memang aku pergi pun dia kata Dah Beijing tu bandar lah gila. Itu aku rasa zaman tu aku. Tak. Baru lagi. Sekarang pun sama aku rasa. Ya. Diorang punya sistem Pemberakan? Pemberakan ni memang problem sikit. Sistem toilet diorang lah. Sistem toilet diorang memang problem sikit. Apa problem? Tak kena dengan jiwa kita. Memang tak kena. Sistem Tak kena dengan jiwa kita tu. Tak ada air kan? Ada. Okey. Memang Kenapa kurang nak air? kena berak atas tahi orang tu? Kenapa dia tak buat? Mungkin tu cara dia beramal mesra. Buat apa tu? Tak ingat tahi mega. Nice lah your poop. Nice lah your poop. Nice your poop. But you eat last night. Nice your poop. Yalah.
Bodoh lah. Okey. Tai. Lepas tu, Okay, next lah. Okay. Mongolia dah lepas habis. Lepas tu, Mongolia tak apa, Mongolia cantik. Beres. Okey, lepas Nak apa? pergi aku setuju, pergilah. Rusia. Okay, Rusia ni first stop aku berhenti Irkutsk. apa kot? Irkutsk. Nama tempat dia? Irkutsk. Kampung ke apa? Dia besar kan, so macam nak kampung-kampung bukan kampung. Rusia antara negara yang paling besar kat dunia kan? Ha, besar. Macam negeri lah. Irkutsk macam dah macam negeri lah boleh kata lah. Gitu lah besar lah benda tu. Ibarat macam Gombak. Ha. Tahu lah mungkin bandar tu ke kan. Kawasan negeri nama lain ke tak tahu lah. Tapi nama dia Irkutsk lah. Okay. Irkutsk ni dia famous dengan benda. Tasik air tawar terdalam aku rasa. Di dunia. Tak silap aku lah. Sebab Tasik tu bila musim sejuk dia suhu dia macam puluh-puluh degree negatif lah. 30 lebih, 40 tak wow. Yang jadi ais tu. Dia jadi ais dan jadi highway masa winter. So kereta lori lalu atas tu. Boleh lalu atas tu. Boleh cross ikut Tasik tu je. Dia jadi jalan. Dia buat satu macam jalan macam tu. Boleh cross tu. Tu mana dalam gila tu. Bukan dalam gila, beku gila lah ais tu. Punyalah sejuk. Tak ke dalam. So dekat Irkutsk tu, dekat Tasik tu ada nama pulau tu, Olkhon Island. Olkhon Island. So aku nak ke pulau tu lah. So on the way, kan, kita ada sewa van, kita punya guide bawa. Okay. On the way tu berhenti Anet lah. Sekejap. Ni perjalanan ni sambil shoot lah. Asyik lah. Sambil shoot Mak Dan lah. Asyik lah. Susah kerja. Susah. Kau tahu berapa orang kru? Lepas tu tengah shoot-shoot tak ada ke macam orang kacau sini tak boleh shoot. Dekat area ni tak sangat. Dekat Turki je. Oh, Turki Oh, banyak. okey sama kita. Marah orang ni aku sambung. Okay, so Macam mana? bila berhenti arena tu, dia bukan arena macam kita moden besar gila. Arena kampung ni lalu jalan lama kan dekat. Kan? So adalah restoran sutih. Lepas tu adalah jamban dia. Sistem pemberakan Rusia. Ada lagi sistem dia. Okey. Tadi China. Okey, jamban ni dia bukan simen ke benda. Dia macam kan apa? Macam store kayu. Dia macam rumah betul A tu. Kita rumah kita ada bumbung gitu. Oh, zaman Lepas lama tu, tengok. jamban style lama lah kita. Lama. Ni. Tapi comel lah. Menteri Fasola punya jamban. Yang si macam. Tapi comel lah dia bumbung, lepas tu dia kayu petok kita. Okey, nice lah kan. Macam rumah kecil gitu lah. Okay. Tapi bila aku buka, dia punya bau. Memang aku nampak kat mulut lah. Bau Suria 16 apa? Memang bau lah, bau tai lah. Memang bau tai kau lah. Memang mula boleh nampak, mula nampak kat mulut, mula nampak kat hidung. Okey, tak apa lah. Okey, bila aku masuk, betul tak benda? Okey, dia ada macam jamban cangkung gitu tu. Tapi bukan jamban lah. Dia potong kayu tu bentuk jamban tu. Dia lubang aja macam tu. Dia lubangkan lah. Ha. So bila aku tengok nak lubang, tahu tak benda? Tasik. Kedalaman dia macam satu tingkat bangunan lebih kurang. Tinggi lah. Dalam Lubang? Oh, makna tahi dah berkumpul dalam tu. Satu tingkat bangunan lebih gitu. Tinggi memang dalam gila. Tahu tak benda? Tahi menggunung. Tahi menggunung dia dalam tu. Tinggi gila bukit. Kenapa macam tu ada orang punya sistem? Dah kita nak begok. Dah kita nak cari dah tak ada dah lain sama kok gitu. Kenapa je? Lubang tu besar ke? Macam jambang cakung lah, lubang gitu lah. Tapi nampak lah ke dalam. Macam lah. Kau suluh lah. Aku suluh lah. Sebenarnya problem kat dia juga tau. Bukan sebab aku nampak pelik ni. Kenapa ni? Tak, problem kat dia. Sebab dia lagi suluh. Kalau dia tak suluh, kita tak tahu. Aku tak pernah lagi nak berak. Suluh dulu lubang. Aku tak pernah lagi. Masalahnya jamban tu je lubang itu. Lepas tu dia pelik lah kan, rupa dia macam Ni betul ke lubang jamban ni? pelik rupa dia. So aku macam suluh lah kan. Sebab ni dia takut kan, sebab rupanya memang betul aku takut sebab dia. Memang dia potong je kayu lantai tu, bentuk macam lubang tu. So itu memang je kalau jatuh. Kalau jatuh jalan lagi. Tadi Masuk dalam apa timbunan tu, melongok. keluar-keluar tai punya. Apa sia cerita tai ni? Dah aku nak lari tak dia dah memang remang nak begok dah. Okey tak apalah aku begok. Betul tak aku begok tu? Aku takut tu dia. Aku dah berani nak light rokok. Aku takut dia netuk. Okay. Kau bau kuat tu. Aku dah berani nak light rokok. Takut dia netuk dalam jambang tu. Ui, bau. Kau? Bau kau dia naik daripada bawah tu. Zuki kentut pun macam macam sial. Okey, kita ingat okey sistem pemberakan tu sebab RNA kapung. Mungkinlah gitu. Kayak gini kita sampai Olkhon Island, check in guest house semua mesti okey dah chalet kita kan. Sama tak? Sama. Sama.
Jambang naik gunung bodoh. Lepas tu dia siram macam mana? Dia tak siram. Sama Tak, aku rasa sebab Mugi restoran Nyaman 2 dia gitu. Memang hok lubang taik gunung bawah. Sama je. Memang begitu? Memang bau gila. Nak katakan dia orang negara antara negara terkaya juga. Bau tu lekat di kulit. Lekat. Lekat di kulit tu. jangan nak gelak sangat dah pergi ambil air. Tambah air. Tambah air, aku dah. Orang Kelantan panggil lugar. Lugar. Dah. Kita cerita pasal lagi. Kita go on. Habis. Habis. Tapi Ali pun dapat gambaran dah. Betapa horror. Horor gak tempat dia. Dia tahan gak taik gunung. Lepas tu next. Naik sampai Next station. Okay, next station aku lepas Irkutsk Kazan. Kazakhstan. Bukan. Nama dia Kazan, K-A-Z-A-N. Rusia juga ke apa ni? Rusia. Rusia tu besar. Oh, nak habiskan Rusia je berapa? Rusia besar tu. Bila berapa negara, berapa hari tu nak habiskan tu? Hot tu lah. Daripada Irkutsk nak ke Kazan. Hot tu murung semua orang tu. Sebab dia 4 hari aku rasa. Dalam train. Dalam train. Go. Hot tu lah. Hot tu lah. Stress gila duduk dalam tu. Hot tu lah. Time tu lah. Straight. Memang jam aku time tu. Kata okey lah? Kazan ni dia dulu tempat Islam tu. Kerajaan Islam situ. So memang banyak benda Islam lah kat situ. Banyak sejarah Islam lah. Hak aku suka awet Kazan lawa-lawa tu. Dia situ kan jenis kan. Dia macam kan dia campur Islam macam semua separuh macam Islam, Kristian ramai dia balance kau. So memang mana nampak awet tudung. Awet pakai skirt. Skirt pendek gila tu. Rusia kan? Pendek gila. Gitu je nampak ibu gitu lah. Faham tak? Tapi kawan dia siapa? Kawan dia Muslimah. Dia orang tak racist lah. Tapi dia punya awet-awet situ aku tengok macam majoriti lah. Cutting model tu. Kaki panjang, Rusia, mata biru. Rusia. Gila. Faham tak? Rusia memang lawa weh. Kaki panjang kurus lagi tu. Lepas tu awak dia fashion lah, dia fashion. Dia nampak lagi smart. Betul dia nampak macam model lah. Semua orang nampak macam model lah gitu. Tapi Dekat Kazan aku dah nampak berbeza dengan aku kat Irkutsk ke mana kan. Tapi aku rasa aku pernah dengar yang orang Rusia ni perempuan dia suka orang luar sebagai suami. Betul ke? Tahu. Dok berani nak kata. Sebab aku dok dang nak mingle around sembang-sembang orang ni tu. Dah semua main perangai maki gitu memang dok. Sekejap, aku nak tanya pasal satu benda. Okey, kau shooting, equipment yang kau bawa tu banyak? Aku punya bag. Aku beli bag Deuter. Deuter? Deuter lah. Bag lah. Deuter hak harga 1,000 lebih kat 2,000. Hak dia ada boleh tarik, dia ada tayar. Lepas tu dia jadi backpack lah. Bag aku tu budak-budak ni kalau nak angkat nak bagi aku sarung kena ada orang tolong. Memang ciri lah. Itu lah nak boleh angkat tu. So that nak galahkan kat aku. Sebab terlalu banyak. Berat gila. Apa benda yang berat? Alienware 17 inci. Dia bawa makdan belakang tu. Laptop kan. Alienware 17 inci, kamera lagi, bateri lagi, macam-macam lah. Habis kau cas. Makanan lagi. Campur-campur barang-barang Kau seorang lah buat pack. Yang lain semua Ada naik. kat bagi-bagi lah. Barang Barang bersama kita bagi-bagi tu lah. cas kat mana dalam train? Dalam train tak boleh charge. Asal? Sebab menuju aku dengan North plan dah awal. Kita kena standby kalau kita tak boleh charge kamera untuk period 3 ke 4 hari. Kita kena standby bateri so that kita boleh shoot walaupun tak boleh charge at least 3 ke 4 hari. Tak buat generator. Memang betul lah. Dalam semalam. Kan Tak gila. Dah bunyi gogok dah dah dua tadi. kali gogok satu. Dah lah bunyi gogok tu. Tak stres lah. Okey, lepas tu kau charge mana? charge bila Standby sampai bateri? hotel. Dalam train memang tak boleh. Tak lepas. Maknanya dia bawa stok Current- bateri current untuk dia 4 ke 5 hari. So bateri kira banyak lah. Current slow. Aku mula ingat sebab aku kena edit. Program tu tengah tayang kat Malaysia tu. So aku sambil travel sambil edit. Sambil shoot sambil edit, sambil shoot Dia sambil edit. bukan shoot simpan sampai Malaysia pun edit. Tak, on the go. Habis laptop kau? Itulah. Macam mana kau nak edit? Alienware 17 inci. Alienware tu benda tu. Brand lah. Power bank. Bukan, Laptop. brand laptop tu. Laptop Alienware. Datang tu, charger dia pun aku rasa sekilo lebih. Yang tu tahu berapa lama bateri? Tak lama pun. Laptop gitu sejam Kejap ke? Ha, Laptop tu kuat.
So memang dot logic aku nak edit dalam train. Memang aku kena copify je boleh. Faham tak? Pergi berapa orang? Aku, Noh. Ni je. Technical, crew. 2 orang je? 2 orang. Yang lain? Noh cameraman, kau director. Aku pun kamera lah. Aku jadi B-cam. Dia jadi A-cam gitu. Dia Mak Dan. Mak Dan, Piaming. Fiamin. Lagi? Neolin. Oh, Neolin siapa? Tu ni Awet Johanna Jelawak. Bukan, itu Ozlin. Itu Ozlin. Kau bawa juga apa ni? Neolin. Ada Puang lah seorang nanti aku. Kan siuling. Bukan. Producer seorang. Lepas tu kita punya guide lah seorang. Oh, guys. So 7. guide. 7 orang. 7 orang. Ini aku timing 7 orang. Kalau kita sewa van, boleh naik semua orang gitu lah. Dah jauh sewa 2 kereta. Program tengah tayang dekat Astro. Tayang? Setiap minggu. Dan kau masih shooting kat sana. Maksudnya kau ada seminggu je untuk shoot edit untuk episod akan datang. Dia punya Lebih timeline kurang tu kau delay berapa episod? Mana Kayaknya sekarang ni tengah tayang episod 2. Kau sekarang ni tengah shoot episod apa? episod 1 KL. KL. Dekat KL ada episod 1. Okay. So episod China tu dengan episod Mongolia ni sampai ke Rusia tu aku kena siapkan lah. Dia kau delay berapa timeline? Berapa episod? Contohnya kat Malaysia dah tayang episod 4. Kau kat sana kau tengah edit episod apa? Bukan sebab macam dia awal-awal tu je. Masa sampai Moskow tu je. Dia kelang kabut sikit. Okey. Lepas tu relax dah. Mana? Relax Ni tu sebab maknanya macam ada masa dah untuk Dah kita... ada 3-4 episod standby. Dah ready dah. Kan spring user kan. Ready dah. Dah period first. Beberapa episod, 3-4 episod tu memang kelang kabut gila babi lah. Bok lah standby masa tu. Dia standby kat Malaysia. Standby kat Malaysia. Kau hantar footage kat dia tak cakap lah. Dia finalkan lah. Aku edit. Edit aku. Aku yang kena edit semua tu. Ada tak benda-benda yang tak diingini berlaku? Kini aku akan fully edit sampai episod contohlah 4-5 gitu ke. Lepas tu bot edit. Aku buat rough lah. Aku buat rough cut sikit aku hantar dia. Bagi dia nampak. Lepas tu bot edit lah ke. Abang dia best lah. Kalau abang dia selalu edit video aku dulu. Masa aku buat drama dulu kan. Masa zaman-zaman aku buat dengan Oyut apa semua kan. Aku tak ada editor. Bot edit? Aku hire bot lah. Abang dia yang edit aku punya video. Ada Abang apa? ni kau bayangkan edit drama TV, program-program TV tapi edit aku punya video. Dan bayaran dia kata ikut kau laki. Pernah tak masa abang dia edit tu termasuk drama TV tu dalam scene kau? Tak ada lah, TV. Mana tahu dia terslide tu. Apa ada dekat Zuki lah ni? Episod 3 dekat Zuki YouTube apa? Dekat Zuki. Keluar bulutin utama. Asal ada bulutin utama ni? Ada tak benda-benda tak best jadi? Benda-benda. Benda macam kena rompak ke, bergaduh ke. Dia scam lah. Kena scam je lah. Taxi jadi tu. Bukan. Dari si China tu, dia scam banyak nak. Lebih je jalan jauh lah. Mulai. Dekat Rusia kena scam dengan taksi lah. Taxi lah. Tak, selain pada ni, betul-betul mencabar betul lah. Dia kena colek ke? Kamera kena curi ke. Dia yang mencabar dia, macam mana? Tadi kau apa? Train terlepas. The next train lagi 3 hari. Oh, ya Mu punya mencabar tu. booking dekat Mongolia, mu punya booking dekat airport semua ada. Apa tak? Maknanya semua tu kena booking balik semua. Semula. Nampak tak? Kos dari bus lah. Kampus gila betul tak? So, masa tu, kebetulan lah, aku ada member China. Ada member China, member ni memang Puang. Dia dulu study UM. Borak kat WeChat lah. Yelah, dekat UM. Dia study UM. UUM. Utara. Lu orang WeChat jumpa. Betul. So, dia ni orang kaya. Faham tak? Dia orang kaya gila lah. So, aku biasa dia ke bawah. Aku kat Beijing ni, langkut ni lah, terlepas train apa semua. Tahu tak dia buat apa? Buat apa? Sekejap, dia try call. Kini nak call KTM lah, contoh gitu lah. Nak call KTM. Dia call KTM. Dia call KTM. Kabel Tahu tak dia buat benda? Selang apa lama, dia mesej aku mula. Okay Hendra, you go to this place. You bayar banyak ni, macam sekepala kau kena bayar 100 ya gitu habis kurang. Dia ingat 1 lebih lah, RM200 ke. 100 yen tu. So, ambil tiket, jangan cakap apa-apa, belah. Itu je. So, aku pergi lah. Aku pergi kat tempat location dia bagi aku pergi naik atas semua, jumpa tiket, kau nak ambil tiket kan. Dia bagi, okay ni tiket semua 7 orang, esok. Bukan lagi 3 hari. Sebab kan tadi dah dia macam tak ada tiket. Esok dah ada, petang dah ada, lagi 3 hari. Di mana dia tiket untuk esok? Faham. Esok. Dia buat macam mana? Esok, tiket ada, aku kena bayar tu untuk apa? Upgrade tilam. Faham tak? Main tilam hot dark sikit. Oh gitu. Faham tak? Upgrade tilam. Okey, aku bayar aku belah. Lepas dah belah tu, bila aku tanya dia mula, kenapa macam ni kan? Kan dia boleh ada ni lah, kata. Tak ada benda lah. Kau nak dia?
Dia menyamuk jadi orang KL Central, dia pergi call KTM, dia maki-maki. Gitu. Dia nyamuk. Jadi ni kamu ni ada orang Malaysia mari ni nak buat syuting ni, tiket tu, katalog tiket ni. Dia aku tahu awak kadang-kadang kena bagi kau tiket awak ni. Gitu. Oh. Gila kata datang ni. Gitu duk. Perempuan tu. Aku dah habis pusing dah kat situ. Macam mana nak tiket. Tak ada tanya tu, tanya ni. Tak ada train. Tiba-tiba boleh ada. Ada, lepas tu gitu lah. Rezeki yuk. Rezeki lah. Macam mana tu kena Aku pun dia terfikir, terdetik macam datang tu ada sini. Dia duduk seat Beijing pun. Dia duduk lain. Dia duduk bawah China bahagian Kami nak bawah. tolong lah kan. Tanya macam mana kan. Dia? Nak tanya lah juga macam mana nak buat. Ya orang China kan mesti at least dia tahu benda-benda orang cuba kontak ni ke contoh kan. Ataupun ada jalan lain ke, mau naik bar ke. Kan mana tahu. Gitu dia ngejah. Gila kata rezeki. Kodok gila berapa puluh ribu burn tu. Ya betul. Kan? So end up dia. So macam beres dah. Okey tak apalah kita rugi sehari. Aku pun check in kat Beijing. Esok naik train. Okey beres. Selamat. Aku rasa kita naik macam petang. Aku rasa aku baru macam terlelap sikit. Tiba-tiba senyap. Gelak guguk. Gelak. Tak ada lampu. Gelak gogok. Gelak guguk. Gelak guguk tu macam gelak. It's very dark. Gelak Very dark. Very dark. It's very dark. It's very dark. It's very dark. Gelak gogok kan. Okey dah. Lepas tu, dia buka torchlight lah dia. Buka handphone punya lampu kan. Bangun lah kan. Benar lah. Train tu berhenti sebab depan ada ribut salji. Track tu Tekan bos. tak lalu. Okey, apa tu? Mu tahu stuck kat situ berapa lama? Start kat mana? Dalam Dalam train? Dalam train tu lah. Dalam train. Dalam train asal ada Train tu jalan dah. Kita jalan dah happy lah. Oh, Tak, yeah. asal gelap. Asal gelap. Dah malam lah. Oh, takkan malam. Ingatkan tekan bos dalam salji. Sebab dia gelap So, guguk. Okay, start. Ini kan sekejap. Tak silap aku belas-belas jam betul dalam tu. Dengan panahnya. Kita duduk masuk tempat saji lagi. Kita duduk dekat-dekat dengan Beijing gini. Dia orang kata kalau KL ni baru sampai Melaka gitu aku. Faham tak? Dengan rimah, ekong duk hidup benda semua kan. Tunggu lah. Dah silap aku belah-belah jam ke 8 jam gitu lah. Rasa belah-belah jam. Lama gila tau. Lama gila stuck dalam tu. Lepas tu, bila dari gitu, mana? Aku hilang 2 hari bukan sehari. So end up, aku sampai Mongolia, aku ada baki sehari je untuk shoot. Oh, faham. Lagi jam. Faham tak? Sebab mana dah start situ tu. Terlepas train, hilang sehari. Start dalam train tu. Hilang sehari lah. Hilang sehari kan? Hilang sehari. Woi pisang Bazir. Lepas tu dah masa sehari. Dengan elektrik tak ada, benda tak ada. Zaman masa sehari kau boleh shoot apa ya? Isu situasi tu. Buat drama tu ada, kamu tengok episod tu ada lah. Kan? Train tu blackout tak benda kan. Gelak guguk. Sulu mak damuk. Jalan pergi check segabok-segabok. So tu cabaran tu. Gila tu. Sampai dekat Ulaanbaatar, dekat Mongolia. Kena memang aku ada hari ni je untuk shoot dan hari ni je aku untuk edit. Edit, kena malam tu, kena Ulaanbaatar kita boleh tidur semalam. So, imagine kita dah shoot siang. Malam tu, aku dah boleh tidur. Aku ni edit. Orang lain semua tidur lah. So, aku edit sampai ke pagi. Awak ni bangun, aku pass ke seorang aku pergi ke producer lah. Kamera, mau shoot. Mengganti aku. Sebab aku nak kena upload file. Masa tu, so gilah check in satu macam backpackers punya hostel lah. Sebab nak internet je, nak upload. Kat situ tak ada, aku nak upload tu, line slow lah. So dah lepas nak upload. Padahal aku dah ngedit gila-gila puluhan edit episod China, Beijing semua aku upload. Sampai situ dah boleh upload, dah lepas. Lepas tu lagi beberapa minit lagi kita nak kena pergi train lah, nak naik train lah. Betul. So masa tu dia kan aku dah letih. Otak letih, badan letih gila babi dah. Oh masa tu nitik mata. Nitik mata. Sebab mu frust. Mu dah bagi 200%. Tapi end up internet slow, file tak boleh upload. Nitik mata dah. Aku imagine masa dekat dalam kemah yang aku tengok duduk kat Mongolia, kemah doang. Orang lain tidur ni, aku duduk ngedit Betul tak aku ngedit dia? Aku duduk kursi macam kursi cakung, aku macam duduk. Gitu, ngedit. Sejuk ketor. Memang buku. Lepas tu ngatuk Tapi nak kena edit Betul tak aku buat benda?
Nescafe kecil yang seceh kemang dalam mulut. Faham tak? Kemang dalam mulut nak pergi cerah mata kan. Ngatuk gila letih tu. Kan? Dah bukannya ramah teknikal aku 2 orang kan noh. Akulah shoot, aku edit, aku benda Tapi gila. tayang kat Astro, nampak? Orang tengok kat Astro, orang yang tengok Ramai Packers tu. Tahu director pandang ni. Dia tak tahu member terlepas taksi, member terlepas train, berak atas payung orang lain. Nampak relax kan? Nampak relax kan? Dia punya orang kata sekster belakang tu. Lagi teruk seksa dia. Banyak pengalamanmu ni. Tapi jet lag gila lah ya. Mesti jet lag gila lah. Memang tu. Jet lag lah. Pisang aku masa tu. Lepas tu, baik lah Miss. Sampai ke Moskow tu semua kan. Yang tadi tu masalah tu, jangan kena maki. Benda tu lah. Semua benda tak best ni. Habis bila kita naik flight sampai ke Croatia. Landing di Croatia. Okay dah, mudah jumpa peradaban yang normal dah. Mak Saleh yang mesra. Kan? Yang mesra alam je. Kan, tempat bersih, dah proper dah. Okey, orang semua Jamban senyum. ada flash. Jamban ada flash. Sistem pemberakan yang betul. Mana? Dah sampai Croatia, settle masalah. Makanan pun dah banyak boleh cari kan. Dekat Turki yang kau cerita tadi yang ada orang rampas kamera apa? Turki. Itu apa Turki cerita? dia ni sikit. Zaman-zaman masa Turki tu dia macam ada ni kan, ada netuk-netuk kan. Apa tak? Ada bom-bom. Airport dia ada. So memang polis dia extra berjaga-jaga. So imagine aku nak syuting kita dah ada permit. Permit contoh di BKL. Tak cukup, kena ambil MPAJ. Mana pula? Lepas tu kena ada permit mufti. Sampai mufti tu. Surat mufti, surat jaih. Gitu aku kena belaka. Sebanyak Aku punya guide sampai paling macam benda kan. Sampai semua benda nak kena ada kan. Hari-hari kerja balas dengan polis. Kat Turki lah. Tapi time tu memang tengah berat lah. Tapi aku rasa sebab polis tu buat acah-acah tahu je, faham? Dia nak. Dah lah doktor English datang tu. Tapi aku ada guide orang Turki lah. memang dia So memang aku first minggu tu kerja balas dengan polis hari-hari. Confirm lah. Confirm dah. Shooting semua senang lah. Syuting okey je. Turki best tu. Turki best gila. Mana lagi negara yang kau pernah pergi? Miami pernah? Miami katnya. Miami. US, aku pernah pergi US. Tapi aku pergi Hawaii. Oh, Hawaii. Aku pernah pergi Hawaii. Hawaii. Aku beach boy tu. Macam itu. Beach boy. Ada kena merecek dia. Ada kena. Jauh kita nak sampai Hawaii dari Malaysia. Nak sampai Malaysia, daripada Malaysia nak pergi Hawaii berapa jauh jam? Transit Tokyo. Oh, transit Tokyo aku Tokyo. rasa 7 jam. 7 jam. Tisu. Tokyo Hawaii 7 jam lagi kot. Gitu lah. 14 lah. 14. Lebih kurang lah. Dia 2 kali tu. Tunjuk. Aku tunjuk, aku tak suruh ambil. Oh, Tu yang ambil. Ni. So, projek tu Aku pergi Hawaii 2 minggu. 2 minggu. Dia kalau mungkin berjalan 4 orang, setakat mungkin 3 hari, tak ada benda. betul. Buat penat je. Lepas tu kata, I've been there, done that gitu. Padahal 3 hari je, orang lokal pun tak sempat jumpa. Makanan lokal pun tak sempat rasa banyak, faham tak? Tak sempat explore. Umpama macam pergi KM, melepak Bukit Bintang, I've been to Malaysia. Faham tak? Badan pun tak pergi Melaka, pun tak pergi Terengganu, pun tak pergi Johor. Tak best lah kan? Aku kalau pergi, kalau bukan kerja lah, nak berjalan, aku akan lama lah, pergi lama. So, okay, sama balik. Lepas pada Turki, Mu ni kejap lompat Hawaii. Mu nak anu nanya. aku nak tahu pasal Ramai Packers punya ni, punya journey dia tu, syuting. Mbak Hawaii ni dah agak cerita. Sebab dia punya pun tak tahu tanya mana. Sebab dia banyak tempat dia pergi. Banyak. Tak tahu tanya negara mana. Tadi kita baru cerita China, Mongolia, Rusia. Baru aku masuk Croatia sikit. Baru masuk Croatia sikit tu. Ni dah sampai Turki. Dah sampai Turki dah tahu Dah. balau. Mu tahu tak lepas Croatia aku gimana? Banyak lagi. Mana? Ada Montenegro. Ada Montenegro. Bosnia. Montenegro benda. Montenegro negara lah. Negara Yelah. Montenegro. Negara Montenegro? Tak pernah dengar? Negara Negro ke apa? Dok. Montenegro negara apa? Yang Negara negara apa? bodoh kau tengok ramai. Tak, aku tak tahu betul. Tak, benda ni tak tahu. Aku bodoh Betul. gila sebab ni. Okey dia. Aku jangan travel tu. Dia Croatia. Okey. Dia negara Balkan nama dia.
Oh, Mi Balkan. 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 Takkan Balkan. Balkan breakfast tu. Bukan. Dia macam Viking roll ke? Dia macam Viking. Balkan. 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 Sebab Balkan. yang orang bila ke rumah kan, orang akan pergi jemur baju kat situ. Itu balkoni. Itu balkoni setan. Itu balkoni. Balkan. Okey. Balkan dia bahasa apa? Bahasa Balkan Dia lah. macam Turki. Dekat Malaysia lah. Masalah kan? English lah. Masalah English. Oh. Dia macam dekat bahasa-bahasa Spanish sikit kalau Balkan ni. Macam fashion and Bodoh mu kan bodoh English. Dia dah cakap dalam English. Dia kenapa? Okey. Dah jadi memang ada Armenia lah benda atas tu. Banyak dia. Dia Balkan ni luar. Dia ada spread dua pula. Jauh. Jauh lagi nak sampai Mekah kan. Jauh. Jauh lagi. Jauh. Bukan jauh. Dekat je Dekat Mekah. Tak, sekarang ni kan. Daripada cerita satu tempat ni, dia punya costing tu dah macam melebihi daripada kita naik flight. Ini baru dia cerita naik kereta api tau. Dia tak cerita lagi naik perahu, kapal selam tu semua. Tapi dekat Balkan, Ha. awak aku sewa van. Ha. So memang pusing satu tu. Naik van lah sampai Bosnia semua. Masuk van. Betul-betul lepas-lepas maskon ni. Okay, Balkan ni, aku pergi tempat Game of Thrones punya shooting area. Weh, betul. King's Landing tu pergi lah. Game of Thrones punya movie tu. Ha. Ya, Game of Thrones cerita apa? Tak yalah. Kau biasa tengok. Alah, Lawa yang lagi, Balkan Imam lawa. Imam berlakon tu dia. Yang Aiman berlakon. Game of Thrones cerita apa? Okey, lepas tu kau dah sampai Balkan, sewa van. Memang main Imam berlakon dah. Lambat lah effect eh. Lepas tu. Dah makan. Okey. Kau macam kau ni punya cerita, pengalaman dengan kau cerita ni kau baru lepas sesat lautan tu. Makan. Tambah. Bagi kenyang. Dah lama dah bertingan ni. Aku dah makan dah habis. Ya hak oh. Kau tempat tahi kau tak makan. Balkan Balkan. Kau pernah pergi luar negara gimana? Paling jauh. Pada Jawa. Dubai. Pada jauh. Dubai, Tokyo itu. Dubai dengan Tokyo. Kau ada? Saya Jakarta bang. Oh jauh tu. Jakarta saya paling jauh. Jauh. Kau okey? Kau pergi tu musim sejuk Kau okey paling jauh. Paling jauh kau lagi? Musim gunung. Paling jauh. Aku pernah pergi Korea, aku pernah pergi umrah 3-4 kali lah. Orang pergi waktu tu mesti jet lag. Aku Korea nak pergi. Aku pernah pergi Jepun. Jepun Orang kau pergi? Jepun dekat-dekat tu. Pernah pergi Jepun. Sejuk kat sana. Jepun masa aku kerja kedai Afkat tu. Bos aku dah ambil kereta dia potong ni. Kereta Afkat ni banyak kat Jepun. So aku pergi sana, potong kereta tu. Dia beli tender kat Jepun. Dia beli kan, letak kat warehouse dia, kita orang potong. Potong-potong bawa balik spare part. Oh potong betul lah ni. Bukan bawa balik maknanya potong-potong pergi hantar kat tempat shipping lah. Oh. Nanti Betul ke tak kau ni? betul lagi. Jepun boleh pakai kereta 5 tahun, gampang. Jepun. Orang Jepun memang kat Jepun tak ada orang potong kereta. Asal kau pula nak kena pergi sana potong kereta orang. Kita kena tengok condition kereta gila. Oh. Kena pergi tengok condition kereta apa semua. Aku tak dengar cerita kau. Condition kereta. Dah jatuh kau surat kat aku pula. Condition kereta kena tengok. Kita kena tengok ni betul lah kita. Lah asal kau pula yang kena potong dia orang tak ada orang. Jatuh wakil pomen lah gila. Mana ada wakil pemain? Kau ingat ada apa? Suka Olimpik hantar wakil. Betul gila. Tapi betul lah dia pergi Jepun. Kau Pergi Jepun. kau pula tambah-tambah pula. Tak betul. Waktu tu tahun 2000. Dulu aku kerja gila. Dulu aku kerja. Aku percaya kau pergi Jepun, tapi Ya. tak potong kereta tu aku dah macam ha. Potong je lah. Kira-kira tu. Member people kot. Dia B-boy lah dulu. Kita pergi potong, ambil bahagian depan bawa balik, bahagian belakang tu cabut je. Cabut bahagian tengah semua cabut spare part dia, letak kat bahagian depan tu. Okey, ni satu set kereta. Bawa balik tu spare part gila. Dah sama cerita baik. Okey, sama cerita. Tak sekarang kau puas hati tak puas hati? Tak. Betul dia pergi Jepun. Tak payah tambah-tambah lah. Dia sebelum dia lepas dia jadi wakaka kru tu, dia jadi Bukan kakak kru tai kau. Bukan kakak kru bah. Dia wakak kru. B-boy dulu. Lepas tu? Lepas tu dia. Lepas tu Orang nak tahu cerita kau ni. Afkan pun ada kan? Aku tak nak cerita pasal ni. Balkan tadi, Balkan. Balkan Ah, tadi Balkan, okey, Balkan. Balkan. Okey, Balkan. Ah. Balkan ni dia tak ada isu, tak ada masalah. Semua happy je. Makan okey, sedap semua, fish and chip ada dah.
Mana? Makan. Makan apa? Orang lagi ni Makan lah. Kau makan lah, kau paksa orang kenapa? Dia jatuh kat lantai ni. tak jatuh. Dia jatuh kat lantai sorok orang. Teruk orang sekarang. Ingat apa? Ingat sama budak-budak apa tadi. Depan aku tadi Ki jatuh Ki. Saya letak sini. Saya makan lah. Makan lah kau. Tu makan tadi. Makan ni. Makan tadi? Dah habis-habis bodoh makan. Makan tadi tak jalan pergi bodoh je lah. Baru sampai. Cerita lah gampang. Makan. Cerita lah makan tadi. Balkan okey. Balkan nak cerita benda lah sebab dia tak ada cerita yang menyedihkan, menyeksakan. Balkan okey. Memang best. Lepas makan. Lepas Balkan, Montenegro jahat. Apa yang jahat? Apa yang jahat? Sebab yang jahat tu ni Ki ada 3. Sebab dia kecil je. Dia macam Langkawi je gitu. Okey. Saiz dia tak besar pun. Okey. Tapi tepat lawa. Sebab dia bandar dia tepi gunung. Dia macam gunung yang tinggi. Bukit Blazer. Lepas tu air tu masuk lalu luar. So bandar tu tepi gunung tu. Apa tak? Dia atas air ke? Bukan dia gunung. Ni. Tepi gunung, air tu mengalir. Gunung. Kan? Lepas tu dia terus air yang macam teluk lah. Teluk. Air laut masuk. Okey. Lepas tu antara bandar tengah tu ada gunung pula. Dia dikelilingi gunung. So memang kapal-kapal mewah ni masuk, semua parking, docking situ. Memang jahat lah. Lepas tu dia punya View dia lah jahat. view dia jahat. Aku ingat tadi jahat lain. View dia jahat. Tapi situ aku ada bos sikit buat benda. Duit pakai euro. Mahal lah. So euro berapa lah? Shilling. Dia shilling tau. 5 euro ke 20 ke ada? Gitu lah. 5 euro sekeping. Shilling. 5 ke 5 bergelah. Besar value besar. Ni kalau convert duit kita, weh ini sekeping dah puluh ringgit bodoh. Hanya kalau hilang. Ini kalau hilang 3 keping 100 ya. Macam tu gitu lah. Apa tak? Gitu lah lebih kurang. Aku risau gila. Kocek aku penuh sebab dia orang bagi balik shilling. Ya, kamu beli barang 1 euro, 10 euro dah. Return balik tu shilling. Duit shilling. Tapi shilling tu value besar dekat kita dah jadi 30 ringgit gitu. Tapi aku kat Montenegro lama. Aku macam lalu je aku rasa tak hidup pun. Sebab dia negara yang mahal lah. Memang Kau nak apa? Kau nak apa? Jinak. Dia dari tadi ke sini? aku nak balok bodoh tanya lah. Lepas tu aku pergi lah sebab memang kita gerak lama lah travel lah. Gerak pun Kini lah. ni aku rasa ni dah sebulan lah. Dah sebulan dah jalan lah. So Tak sampai sebulan. Nak buat healing kan sekali kan. Lepas Bosnia? Lepas Bosnia? Lepas Bosnia Bos dah sebelah. Bos dulu. ada lah Turki lah. Turki Saudi lah. Turki. Turki Saudi. Saudi sampai lah. Habis lah. Aku tak pernah pergi Mekah landing Madinah mesti landing Mekah tu. Dah je ni aku dapat flight pergi Madinah dulu. Aku selalu tu. Mau Madinah dulu? Aku dah 3 kali memang Madinah dulu. Dah. Dah Kan boleh pilih. So itu pengalaman untuk Haramnya Backpackers. Kau ada tak syuting-syuting lain yang kau keluar negara? Kemudian kamu? Ayah dengan aku lah, Cambodia. Kau syok apa sebenarnya budaya ni? Aku ni banyak Tak, jadi aku malah tanya kau tu. Aku banyak joke kau tak tahu. Zuki international tu. Itu aku tanya, cuma dia tak payah muka belagak. Aku jadi tak percaya. Kan aku syuting kat Mekah tu, drama Arab. Dia dengan blonde palare tu kan? Kau tak payah tambah-tambah. Kau ni kau penyedap perasa ni kau tahu. 50 episod tau. Aku syuting tu dengan dia. 20 episod. Aku bagi salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak macam Arab kan. So apa tu kita pergi ni kan, Cambodia kan. Cambodia tu pun satu kenangan yang Horror. horror pun horror. Oi, tu tak nak cerita banyak lah yang tu. Alah, cerita lagi. Kita lah. Kita lah. Kenapa? Tak apalah. Yang tu nanti kita cerita lah. Dia PNC sikit lah. Episode 2. Episod tu. Kau tu dah habis umrah Nanti semua. episode 2 aku cerita. Dah habis umrah semua, patah balik pun perjalanan yang sama juga. Tak adalah. Balik lah. Balik naik flight. Flight lah. Oh ingat patah balik pun naik train juga. Business class lah bro. Segitu. Kan masa tu kan flight, kalau pergi umrah kan flight ni Airbus A380. Sedap dah business class dia. Kau dari tadi sibuk atau apa yang kau ni? Dia tak Kau isap apa ni sibuk? Isap apa? Rokok manual bodoh. Memang bekalan ni bawa bekal lagi. Oh ni ah, Rokok manual bodoh. Apa? Habis sekarang buat projek apa? Sekarang tengah projek apa? Tak ada. Aku shoot ni video-video Zuki gitu. Dia shoot video-video aku. Dia dah tak buat lah production tu. Ha.
Lama aku kenal dia pun daripada ni lah. Aku dulu dengan dia banyak aku belajar macam mana nak submit proposal untuk buat satu program dekat rancangan TV. Macam mana nak pergi pitching. Dulu aku selalu gak ikut dia pergi pitching. Kita selalu gak buat proposal tak. Buat 2-3 hantar kat RTM. Dapat ah. Ada yang dapat tapi kita tak buat. Apa pula? Time tu aku pasal belajar. Aku belajar banyak pasal production, handle kamera, macam mana nak shooting drama, macam mana ni kan. Daripada dia. Tapi walaupun kau bayangkan nama aku tengah on top. Kan, time tu tengah naik nama. Walaupun aku tak ada job, aku tak buat video aku, kan. Aku ikut dia pergi shooting jadi crewman. Aku duduk sebelah dia, tengok monitor, Belajar. director monitor, aku belajar. Oh ni shot ni macam gini. Oh angle ni kena macam gini. Ni. Sebab tu aku buat naik KL. Orang tengok dah macam drama, aku buat Hasil belajar daripada dia lah. belajar. Aku tak nak nampak video aku macam video kau, faham tak? Dalam kereta macam itu je, gampang apa, senang, tepat 1,000 dapat. Sama, dah aku pun buat perangai tu. Contoh bila member aku buat filem. Aku tak ada experience buat filem. Aku pergi, member aku itu shoot kat Ipoh. Aku pergi Ipoh. Pergi kat set dia tengok kan. Sebab kita nak belajar. Nak belajar, nak tengok. Oh gini, okey gitu kan. Oh dia sewa crane gini pula. Apa tak? Oh pakai genset tu ni kan, set up dia macam mana kan. Nampak lah. Kau boleh, kau kalau kau usaha, kau tak boleh kalahkan orang. Tapi kau boleh kalahkan orang dengan knowledge. Sebab tu kalau kau, walaupun kau tak buat filem, tapi kau dah tahu cara nak buat filem. Anytime lah, kalau kau ada budget, kau dah boleh buat filem. Mana orang tak boleh kencing aku lah. Sebab tu kena pergi belajar. Aku selalu ikut dia, belajar. Contoh macam aku tau. Okey, benda menok. Direct ke, shoot ke, edit ke, kan benda lah. Banyak benda, semua aku belajar, semua aku ambil tahu, aku mahirkan diri. Tapi aku ada tempat yang aku lemah, contoh audio. Audio aku lemah. So bila aku pergi set, aku tengok audio man, aku pergi nepek kat audio man lah. Oh pakai mic apa bang? Oh mixer tu Oh ni, oh tu. Kalau gini kan. Orang tak banyak aku tanya dia. Macam orang bodoh tak apa lah. Faham tak? Ha? Sebab dia aku memang bodoh kat situ. So aku nak kena belajar lagi. So dia guna CapCut lah. Tak, dia pakai DaVinci Resolve. Dia pakai lain, DaVinci. Pakai DaVinci. DaVinci. CapCut ni kira macam Infogold bukan? Bukan tu. Timing masa. Kita dah habis kesuntukan masa lah. kesuntukan masa dah. Tak apa, kita tunggu kau balik. Kau punya gumpas saja. Kecil lah. Setiap kali nak install balik. Ini kalau nak berak macam mana ni? Detail cerita yang pasal dia. Nak berak ni. Gitu. Nak berak ni. Betul tu. Mau tumpah pula. Dah mula masuk toilet kat China pun. Allah, tak tahu orang. Aduh. Jumpa lah yang tai orang. Kisah aku biasalah. Lain lah rasa lah. Kisah di blend lah ya. Ni dia tak sedap. Tak salah. Ini tak sedap. Tak sedap. Oh, kalau tak sedap kurang lah hisap. Kalau tak sedap kurang lah hisap. Oh, siap kena gigit, potong lah. Macam-macam siut. Dia kan, sementara dia nak buat tu, orang sebelah tu dah habis makan. Dia pergi hisap, dia baru siap. Member baru nak siap. Dia macam ni, lepas tu. Dia buang ke ni. Macam-macam tu. Lain lah. Rokok B40 kena. Jimat. Jimat. Jimat banyak. Habis kata kalau tengah dance macam mana nak balik? Oh, gitu. Ni dah pakai steering. Kena buat dapat tu sempang. Saya kena. Cekak lah. Aduh. Masa kat Turki, tengah shoot tengah ada elect orang tu orang ramai lalu-lalu tau. Madang dia tiba. Weh, aku bau suria. Cari mana? Oh tu dapat ada seorang berada ni Isap Suria. Betul lah. Gipau dia. Orang Turki? Dah, orang Malaysia. Weh, Suria. Ada orang Isap Suria cari gambar. Ada seorang ni orang Malaysia. Gipau tu Suria. Tapi aku pergi Jepun ada orang Kuala Suria. Kau pernah ke Jepun ke? Pernah. Bila kau pergi Jepun? Kau potong half cut kat Kau pernah tak? No ya. Asal aku tak jumpa kau kat sana? Tak, kau beritahu bila. Oh, ya. Aku pergi. Tapi ada orang Kuala Suria. Suria ni macam kau tak Suria betul. Kretek Tapi ke Toronto? tak memang Suria. Tapi tulisan Jepun. Memang ada. Suryato. Surianto bukan. Alah. Weh. Aku kisah dia. Stroke. Surianto. Tapi betul lah. Kalau aku pasal nak, kau pergilah negara banyak macam mana tempat, tetap Malaysia juga kawasan paling best. Ya betul. Betul. Sebab Paling Suria. paling aman, paling
teratur, Kita peramah dengan turis. Ya betul. Kita peramah. peramah, pembersih. Ni aku cerita bila mudah travel lama ni macam sebulan, 2 bulan. Untuk jumpa Melayu Tahu tak benda? Bila mudah naik flight, pergi sampai airport macam mu nampak stewardess Melayu Melayu gitu tak? Oh, kira mu dia gas ah. Mu jadi rindu Melayu. Dah lama tak tengok muka Melayu, tiba-tiba ada Melayu lain Melayu gitu. Betul. Kita makanan Semua ada. semua ada. Aku pergi Korea tu kan, nak jumpa public toilet pun susah. Ya. Pernah pergi Korea? Kita semua benda boleh buat jadi makanan. Ya betul. Betul. Daun pandan boleh buat ni, daun ketumbar boleh buat. Ni Macam-macam. ni pun dalam Tupperware. Ni pun dalam Tupperware. Ya, betul. Bekal di sekolah. Tak, dekat negara orang. Aku dekat Rusia. Ada pokok Daun ketumbar? Pokok wadah buah macam cherry Weh, cherry. Oh, cherry boleh makan kau ambil yang. Lepas tu macam, jangan mu barang-barang makan. Cherry bodoh makan buah. Kenapa? Rasa Memang bodoh buah tu babi. Oh. Buah? Memang dah. Dekat negara Malaysia memang banyak buah-buah segitu punya yang makan tu. Dok semua dia boleh makan. Tapi memang betul ada yang blueberry. Banyak dekat semak ke. Oh, dia tak ingat? Semak tepi jalan. Aku tak makan boleh. kan? Tu aku ingatkan kalau pokok ada buah gitu boleh makan. Dok. Bukan semua boleh makan. Macam kita lah, pokok mangga semua sepak tepi rumah Tapi orang. blueberry dalam supermarket mahal. Tepi jalan tu. Mak Saleh aku pernah tanya, bukan tanya, tengah sembang dengan Mak Saleh kat Bukit Bintang kan. Macam mana kau tanya dia? Tak boleh tak? How do you think How How do you long living? you YouTube? Kau ni stroke lah kau. Awal aku tanya dia berapa lama datang sini lah. berapa lama? Dia travel dalam seminggu apa semua kan. How do you Lepas living tu now? aku tanya how Malaysia. Dia kata Malaysia banyak gila makanan. Dia kata. Itu good ah. Iya. Kalau kau fikir Malaysia ni kan, Semua benda. semua benda ada. Ya betul. Semua benda. Rempah ratus semua benda. Ya, Complete. betul. Complete. Dan kita Malaysia kan supply terbesar dekat kerajaan Osmania zaman dulu kan. Kita supply rempah yang terbesar tau. Ya. Kita ni antara yang ada nama kat dunia dulu. Kira kita ni Sama-sama. jantung pada Eropah. Apa Eropah? Kenapa Eropah? Kau bodoh sangat ni. Bukan Bukan gila. Aku dah cakap. Nak invite orang tu, kau kena tengok latar belakang ni. Ambil daun, bawa pergi tidur. Kalau kau tengok masalah lah. Dia paling kuat pun dia boleh buat stick. Lepas tu betul. lencok. Macam kita itu je. Biasa. Biasa. Tak, gini memang Kita tasteless. nasi. Nasi kita boleh buat nasi biryani, nasi Nasi tomato. kandar, nasi tomato, nasi goreng, lemak, nasi hujang panas. kerabu, Macam-macam dagang. nasi lah. Boleh dengan nasi tu juga boleh buat pulut tu, pulut ni. Daripada Faham tak? pulut so kita boleh buat hasil dia bubur. apa? Hasil dia apa? Senang macam tu. Darah tinggi. Kencing manis. Sebab tu kau kena makan benda ni. Sebab tu kena ada sukralose dalam badan. Ada gaut. Betul juga. Buah pinggang. Buah semua. pinggang. Semua orang cerita. Mau cerita pasal nasi tau. Aku ingat Obesity. sebulan aku duduk di Turki. Aku rasa first minggu 2 je. Sebab aku masak rumah. Sebab makan luar mahal. Sekali makan tau. 5-6 orang bil 400-500. Oh ya. Masa tu currency tinggi. Baik. Sekali makan 400-500. Sekali makan 300-400. Gila. Jangan lupa like, share, subscribe. Sistem pembedakan Turki dah. Tutup kedai. Sistem pembedakan Turki. Tutup kedai. Aduh. Sistem pemerakan. Sistem pembedakan Turki. Orang dah habis cerita, baru nak buka cerita pasal kita Pemerakan lah. Apalah tu. Jangan lupa like, share, subscribe guys. Pandai belah lelaki. Lepas tu sampai bayar.